Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, untuk video kali ini, sambungan daripada kita buat time slot. So, untuk video kali ini, kita nak buat access level. Kiranya access level ni functionnya nak set orang ni boleh masuk pintu mana, orang ni boleh masuk pukul berapa. So, contoh So, kita pergi ke application, tekan access control. Sebelum kita dah buat time slot, sekarang kita nak buat access level. Klik access level. Sekarang access level dia kosong. Okay, tak ada benda. So kat bawah ni kita tekanlah add access level. So nama ni kita boleh letaklah nama apa-apa. Contoh access, maybe access 24 hour. Atau access office lah. Access office. Okay, nama access level ni access office. Time slot ni yang kita dah buat lah. Sebab so kalau access level ni kita nak letak 24 hour, kita save lah. Maknanya orang tu boleh masuk office tak kira masa lah. Isnin sampai Sabtu 24 hour. Ataupun kalau kita nak bagi dia access office hour je, macam yang kita dah buat Isnin sampai Jumaat pukul 8 sampai pukul 12 11.59, klik ini, save. Right? Next, kita akan pergi ke device. So, device dalam access office ni, device apa yang terlibat? So, kalau ada satu device, kita tick je lah satu device. Kalau dalam office tu ada 3-4 device, kita tick lah semua. Right? So, sekarang ni saya buat contoh satu je. Klik sini. Dan bawah ni, kita akan assign siapa yang boleh access dekat dalam access level ni. Klik sini. So, sekarang kita ada Nazhan dengan Zastek Operation lah. Ni, this is account yang kita buat. So, sebagai contoh, kita bagi Nazhan untuk access pintu tu. Access level nama ni lah. Right. Klik ni, save. Right. By default, Nazhan dah boleh face lah. Dah ada. Okay. Kita try. Okay. Try untuk muka. Thank you. Okay, thank you. Dah boleh dah Alright. Itu saja video kali ini. Sekian, terima kasih.